Ni adalah Aria shoulder bag in dark wine. Cantik tak? Kalau dia cantik, bentuk dia pun sangat unik. Yang ni kan dia macam mengingatkan bentuk apa tau? Dia smile. Dia macam smiley, kita senyum. Dia gitu. Nampak sweet je bag ni awak. Material dia adalah cross grain leather, tahan rasa, okey. Ada Pimo logo dekat sini, dia adalah gold hardware, datangkan dengan dua strap iaitu shoulder strap dan juga cross body strap. Dua-dua boleh sahaja remove. Ini kalau pakai shoulder. Cantik sangat, wow, very nice ya. Ini kalau nak pakai dia sebagai bag raya memang sesuai. Pakai raya ke, pakai pergi jalan ke, ataupun you all nak buat dia sebagai hantaran. Mantap awak, cantik, sangat-sangat cantik awak. Jadi kita cuba pakai dengan crossbody strap. Ini kita ejar daripada tengah-tengah tau. Okay, so boleh panjang lagi, boleh pendek lagi ikut ketinggian dan keselesaan Besi. Katalah Besi ejar dia paling pendek, tapi Besi rasa macam masih lagi panjang lagi lah Kak ya. Kak rasa macam saya pakai ni macam panjang ni, so macam mana nak pendekkan lagi Kak ya? Ni dah paling pendek dah ni. Besi cari je mana-mana kedai yang ada servis tebuk lubang, ataupun Besi macam cari alat dan buat sendiri. Boleh tambah lagi lubang dia awak, jangan risau. Jangan panik awak, solution ada awak. Solution ada, takkan tak adanya. Mesti ada solution dia awak. Jadi kita bahagian dalam ni, bag ni ringan so jangan risau. Dalam dia awak ada satu poket sangat-sangat spacious So kalau katalah you all pakai double zip wristlet, boleh. Ada lagi ruang awak nak masuk barang. Tapi kalau rasa macam alah double zip wristlet ni besar sangat lah, pakailah macam long wallet kecil lah sikit awak, ataupun small wallet ke kan. And nak masuk pasport pun boleh. So katalah you all nak jadikan dia sebagai bag untuk pergi travel, boleh sangat awak. Jadikan kepada Besi yang mana berminat berminat dengan Aria shoulder bag colour dark wine ni, boleh lagi sekarang dekat shop kita.